Lelaki ni, dia umur 49 tahun, tapi muka dia macam 29 tahun. Nama dia Brian Johnson, seorang jutawan yang sanggup belanja berjuta-juta ringgit setahun semata-mata nak hentikan proses penuaan. Dia takut tua lah, senang cerita. Dia ni pengasas Braintree. Dia company payment gateway. Dan last kali company ni dia jual dekat PayPal lah. Sekarang dia banyak fokus kepada Blueprint, projek anti penuaan. Tapi yang buat nama dia terkenal bukan sebab bisnes. Dia ni memang ekstrim. Setiap hari dia ikut diet yang sangat ketat. Ambil lebih 100 jenis suplemen, buat ujian darah berkala, tidur pun ikut jadual, bersenam dia ikut program khas, dan memantau hampir setiap aspek badan dia. Kira data badan dia ni dia tahu lah, dari atas sampai bawah semua dia tahu. Senang cerita, semua yang dia buat ni semua menelan belanja jutaan dolar setahun. In fact, ada news cakap 2 juta USD. Matlamat dia satu, okay, dia nak lawan proses penuaan. Tapi baru-baru ni lah kan, Brian Johnson ni, dia umum sesuatu yang mengejutkan. Dia sahkan yang dia mengidap gastritis autoimun. Kalau aku sebut betul lah, maksudnya sistem imun badan dia sendiri menyerang lapisan perutnya. Dia sendiri pun menggambarkan badan dia tu. Dia cakap ayat macam ni tau: perut saya sedang memakan dirinya sendiri. Orang bayangkan orang yang paling obses jaga kesihatan, orang yang paling berdisiplin, tak terlepas juga ujian dari terkena penyakit. Okay? Sebab nak kata dia tak tahu data badan dia, dia tahu kan? Sebab semua serba-serbi atas sampai bawah dia tahu kan. So dekat sinilah kita kena sedar bahawasanya tak semua benda kita boleh kawal dalam hidup ni. Kadang-kadang apa yang kita nampak dekat luar tak sama benda apa yang berlaku di dalam. Macam tu jugalah kehidupan kita kan. Dan kadang-kadang usaha yang kita rasa kita dah usaha habis ni, paling ekstrim ni kan, dia bukan jaminan untuk kita dapat hasil yang kita impikan. Moral of the story, jaga kesihatan tu wajib dan sangat perlu. Tapi jangan pernah rasa duit, teknologi dan disiplin semata-mata mampu mengawal segala-galanya. Sebab akhirnya kita hanya mampu berusaha, dan selebihnya Tuhan yang menentukan. So korang kalau suka storytelling macam ni, follow aku untuk aku lebih bersemangat buat konten